Ciri-ciri haiwan melindungi diri. Ciri-ciri haiwan melindungi dapat kuaca. Haiwan jaga telur, haiwan jaga anak, dokter beri dimakan musuh. Semua cara hebat dan bijaksana, lindungi diri dari musuhnya. Haiwan hebat, yeah, yeah, hebat sungguh, yeah. Haiwan Ibu, cuti sekolah ni. Saya cadangkan untuk hantar anak-anak kita ke kampung. Okey tak? Wah, menarik tu. Anak-anak kita pasti gembira dengan berita ni. Mereka pun dah lama tak jumpa atuk dan nenek mereka. Nur, Ahmad, pergi bersiap. Kita nak pulang ke kampung ni. Baik, Ibu. Baik, Ayah. Nur dan Ahmad, mari kita baca doa naik kenderaan bersama-sama. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allah, apa yang kita langgar ni? Sekejap ya, ayah pergi tengok. Oh, kura-kura. Aduh, Ayah. Ayah langgar apa, Ayah? Ayah, kenapa kura-kura tu masukkan kaki dan kepalanya dalam cengkerang? Kalau Ahmad nak tahu, kura-kura mempunyai cangkerang yang keras bagi melindungi diri. Terdapat ciri-ciri khas haiwan lain untuk melindungi dirinya. Sebagai contoh, kuda, katak dan arnab mempunyai otot kaki yang kuat untuk berlari dari musuh. Untuk serangga kecil, kebiasaannya mereka boleh mengeluarkan bau yang busuk untuk memastikan musuhnya lari darinya. Tetapi ada juga serangga dan haiwan yang mempunyai bisa untuk mengancam musuhnya seperti tebuan, lebah dan ular. Tambahan itu, ada juga ciri khas lain, haiwan dengan tanduk yang tajam dan kuat macam lembu dan kerbau. Baiklah, jom kita sambung perjalanan kita. Sudah lambat ni. Atuk dan nenek pasti tak sabar nak jumpa kita semua. Nur dan Ahmad, cuba tengok bintang. Cantik kan? Jangan lupa untuk menyebut subhanallah, cantiknya ciptaan Allah. Assalamualaikum, atuk dan nenek. Kami dah sampai ni. Waalaikumsalam cucu. Nenek, mari sini. Cucu kesayangan kita dah sampai. Alhamdulillah, cucu kita dah sampai. Baiklah, kamu berdua pergi berehat dahulu. Esok atuk akan bawa Nur dan Ahmad jalan-jalan pusing kampung ni. Ye, baik atuk. Pagi yang indah. Nur dan Ahmad, jom ikut atuk ke sawah. Di sana ada banyak haiwan. Baiklah atuk. Jom adik. Nur dan Ahmad, inilah kepunyaan atuk. Wah, banyaknya kerbau atuk. Tapi kenapa dia duduk dalam lumpur tu? Kalau Ahmad nak tahu, kerbau ini sedang berkubang di dalam lumpur. Hal ini kerana kerbau ingin menyejukkan badan dari cuaca yang sedang panas serta menghindar gigitan serangga dan parasit. Oh, begitu. Mesti ikan-ikan pun sama kan? Kebiasaannya, ikan memang akan berada di tempat sejuk. Ada setengah jenis haiwan akan berpindah atau dikenali sebagai imigrasi. Tengok tu, itu burung botak. Burung ini akan berhijrah dari kawasan sejuk ke kawasan yang bermusim panas. Yang inilah dinamakan imigrasi. Atuk, Nur nak pergi main buaian boleh? Nur dah lama tak main buaian. Jom kita bermigrasi ke tempat buaian? Hehehe. Pandainya cucu atuk ni. Mestilah boleh. Jom kita ke bawah pokok tu. Atuk, macam mana burung kutub kan? Dia tak sejuk ke duduk di tempat sejuk tu?
Kalau Ahmad nak tahu, beruang kutub berbulu tebal untuk menangkap haba agar badannya sentiasa berasa panas. Mereka juga selalu berhibernasi untuk tidak berasa penat. Hibernasi itu apa, Atuk? Hibernasi ialah keadaan bagi sesetengah haiwan kutub yang tidak aktif atau tidur sepanjang musim sejuk seperti beruang kutub ni. Untuk haiwan yang tinggal di cuaca panas seperti unta, mereka mempunyai ciri khas untuk melindungi diri mereka dari cuaca panas yang melampau, iaitu mereka ada bonggol yang besar untuk menyimpan air dalam masa 2 minggu. Oh, begitu. Patutlah haiwan-haiwan tersebut boleh hidup lama di pelbagai musim. Mereka ada ciri-ciri khas rupanya. Atuk, Nur terfikirlah haiwan-haiwan ni sayangkan anaknya ke? Macam mana cara mereka menjaga anak-anak mereka? Mestilah haiwan pun sayang pada anak-anaknya. Mari, Atuk tunjuk. Mari Atuk tunjukkan. Baiklah, Atuk. Kenapa ayam ni masih duduk di dalam rebanya, Atuk? Kalau nak tahu, inilah bukti haiwan sayang anaknya. Ayam ini menjaga telurnya dari dimakan atau diambil dari musuh supaya dia dapat mengekalkan spesiesnya. Oh, begitu. Patutlah ayam tersebut masih duduk di reban dan tidak makan. Rupanya, khawatir telurnya akan diambil oleh musuh. Setiap haiwan berbeza cara mereka menjaga telurnya. Jom kita tengok bagaimana haiwan-haiwan lain menjaga telurnya. Macam mana kehidupan haiwan yang tinggal di dalam air seperti buaya dan katak? Mari Atuk tunjukkan buaya dan katak mempunyai cara yang berbeza melindungi telurnya daripada musuh. Buaya menyembunyikan dan menggeram telur di dalam jerumun-jerumun daun yang kering. Katak, telurnya berbau busuk dan diseliputi lendir supaya musuh tersandan makan. Kura-kura akan menyembunyi dan menimbus telur di dalam tanah menggunakan kakinya. Burung menyembunyikan telur di dalam sarang atau di lubang pokok, menggeram telurnya sehingga menetas. Belalang akan menyembunyikan telur di dalam tanah. Bagaimana haiwan seperti monyet dan ayam? Haiwan-haiwan ini menyerang apabila diganggu oleh musuh. Kebiasaannya monyet akan hidup di dalam satu kelompok untuk memastikan keluarganya sentiasa selamat dan mereka akan menyerang musuh yang datang dekat. Oh, baru saya faham. Tujuan haiwan ini melindungi telur dan anaknya supaya dapat mengekalkan kemandirian spesies haiwan supaya terus hidup. Nur dan Ahmad, jom pergi tengok lembu pula. Wah, banyaknya lembu. Lembu tu sedang makan rumput. Lembu makan rumput kerana lembu adalah spesies haiwan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Dalam istilah sains, lembu dikategorikan sebagai haiwan herbivore. Atuk, apa itu haiwan herbivore, Atuk? Ahmad kurang faham. Herbivore bermaksud haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan, contohnya seperti rusa, arnab dan kambing. Tengok tu, ada elang lah. Mana? Kenapa helang tu tangkap tikus ya, Atuk? Helang adalah salah satu haiwan pemangsa. Ia dikenali sebagai haiwan karnivor. Ia akan memakan haiwan lain sebagai sumber makanan untuk terus hidup. Okey dah, jangan takut. Jom kita pulang. Hari pun dah senja ni. Assalamualaikum, Nenek. Kami sudah pulang. Nenek, tadi kami belajar tentang haiwan karnivor dan herbivore. Nenek, kucing pula kategori yang mana ya? Kucing adalah haiwan omnivor. Haiwan omnivor adalah haiwan yang memakan tumbuh-tumbuhan dan juga daging. Contohnya, haiwan omnivor adalah kucing. Kucing makan ikan dan juga nasi. Memang senanglah nenek menjaga kucing ini. Mereka seperti manusia, iaitu memakan nasi dan daging. Nur, Ahmad, pergi mandi dan tidur. Besok, Atuk mahu membawa kamu berdua memancing ikan di sungai hujung kampung tu. Baiklah, Nenek. Selamat malam, Nenek. Atuk, Nur masih tidur. Dia tak mahu ikut. Tak apalah, kita berdua je. Wah, seronoknya duduk di sini. Tenang je rasa. Memang tempat macam ni bagus untuk tenangkan fikiran. Alam semula jadi ni penuh keindahan dan boleh memberi ketenangan dan kedamaian juga. Atuk, tengok tu. Ada belalang tengah makan rumput. Ya betul, belalang memang makan rumput. Itu makanan dia.
Belalang tu comel tapi atuk, katak tu datang dari belakang dan terus makan belalang. Jangan terkejut, itu lumrah alam. Katak memang makan serangga macam belalang. Ia dipanggil rantaian makanan. Rantaian makanan apa tu atuk? Rantaian makanan ini maksudnya satu hubungan makanan antara hidupan alam semula. Jadi, semua makhluk hidup bergantung antara satu sama lain untuk terus hidup. Oh, macam tadi tu ya? Belalang makan rumput, lepas tu katak makan belalang. Betul, itu contoh rantaian makanan. Rumput dikenali sebagai pengeluar, manakala belalang adalah pengguna. Tapi ada sambungannya lagi. Katak tadi mungkin dimakan oleh ular, manakala ular dimakan oleh burung elang. Wah, panjang juga rantaian makanan ni. Panjang dan sangat penting. Kalau satu bahagian dalam rantaian makanan hilang, boleh jadi masalah pada ekosistem. Kita tengok contoh di ladang atuk dulu. Ulat makan sayur yang atuk tanam, burung-burung kecil akan makan ulat tadi, kemudian burung yang lebih besar macam elang akan makan burung yang kecil. Kalau di lautan pula, plankton dimakan oleh ikan kecil, manakala ikan kecil akan dimakan oleh ikan yang lebih besar. Hebatnya alam ni. Semua yang Allah jadikan ada peranan masing-masing. Betul tu. Sebab tu kita perlu jaga alam sekitar. Kita jangan buang sampah merata-rata atau merosakkan habitat haiwan, atau kalau tidak, rantaian makanan pun boleh terganggu. Ahmad, jom kita pulang. Rasanya ayah kamu dah sampai. Okey atuk, jom. Ayah, petang tadi di kebun, Ahmad nampak belalang makan rumput. Tak lama lepas tu, ada katak makan belalang tu. Atuk kata itu adalah rantaian makanan. Wah, menarik tu. Kalau Ahmad nak tahu, kita juga ada siratan makanan. Siratan makanan? Siratan makanan tu apa ya? Bukan sahaja katak yang makan belalang, burung juga makan belalang dan ular juga makan tikus. Itu disebut siratan makanan. Siratan makanan merujuk kepada hubungan kompleks antara organisma dalam satu ekosistem yang melibatkan aliran tenaga dan pemindahan bahan makanan daripada satu organisma ke organisma yang lain. Oh, jadi siratan makanan tu macam pertemuan pengaitan yang besar dan rumit. Ya, betul. Mari ayah tunjukkan. Contohnya di sawah. Padi dimakan oleh belalang dan tikus. Belalang dan tikus dimakan oleh burung dan burung dimakan oleh ular. Ular dan burung dimakan oleh elang. Semua hubungan ini saling berkait dan membentuk siratan makanan. Wah, banyak yang Ahmad telah belajar hari ini. Terima kasih ayah, terima kasih atuk bagi ilmu yang bermanfaat ini. Semoga ini bermanfaat kepada Ahmad dan pada semua adik-adik yang menonton. Terima kasih kerana sudi menonton video animasi kami. Semoga berjumpa lagi. Ciri-ciri haiwan melindungi diri. Ciri-ciri haiwan melindungi dapat kuaca. Haiwan jaga telur, haiwan jaga anak, berbeda dimakan musuh. Ular yang berbisa, awas jangan pegang. Lipas yang berbau, awas menyengat baunya. Ada bertanduk tajam, lembu dan kerbau yang punya. Ada yang lari laju, kuda hilang entah kemana. Semua cara hebat dan bijaksana, lindungi diri dari musuhnya. Haiwan hebat, hebat sungguh, haiwan sahabat alam kita. Ibu ayam menjaga telurnya, lipas belalang menyembunyi telurnya. Monyet dan ayam menyerang diganggu musuh. Gajah dan singa pun tak ketinggalan, sayang anak jadi teladan. Lembu jinak makan rumput, makan dengan tenang di padang yang luas. Helang kukunya tajam, daging segar jadi santapan. Kucing menggigil minta makanan, dapat ikan sekor terus mendiam.
Ikan di laut mungkin nampak tenang, rupanya adalah haiwan pemangsa. Ada yang makan rumput, ada yang makan daging, dan ada juga yang makan kena. Semua cara hebat dan bijaksana, lindungi diri dari musuhnya. Haiwan hebat, yeah, yeah. Hebat sungguh, yeah. Haiwan sahabat alam kita. Ibu ayam menjaga telurnya.